Dialah orang pertama yang bawa berhala ke kawasan sekitar Kaabah. Jadi kita sambung dengan penceritaan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah, pemerintah pertama namanya Amr bin Luhai. Dia terpengaruh dengan ajaran musyrikin yang berada di Syam. Jadi buat apa? Dia bawa satu berhala daripada Syam, namanya Hubal. Dialah orang pertama yang bawa berhala ke kawasan sekitar Kaabah. Kita tahu sebelum tu, walaupun banyak berlaku kezaliman, harta-harta yang dihadiahkan ke Baitullah, ke Bani Jurhum curi, rampas apa kan. Tapi diorang masih lagi beriman dengan ajarannya Nabi Ibrahim. Maksudnya Allah Ta'ala tu Esa, Tauhid masih lagi dia pegang. Setelah Bani Khuza'ah datang memegang tampuk pemerintahan, Amr bin Luhai orang pertama yang buat berhala. Yang mana kita tahu waktu zaman Nabi Muhammad ada ratusan berhala berada di sekitar Kaabah, dan Amr bin Luhai lah orang pertama yang bawa satu berhala tersebut, namanya Hubal. Dan perkara ini berlanjutan sampai ke pemimpin terakhir pada Bani Khuza'ah, namanya Hulail. Riwayat lain disebut Hilal. Hulail atau Hilal ni dia seorang anak namanya Hubba. Jumlah anak dia berapa orang tak tahulah. Dia ada seorang anak perempuan, namanya Hubba. Untuk Nabi Muhammad kita, iaitu Qusay bin Kilab. Sayyidina Qusay bin Kilab berkahwin dengan anak perempuan yang pemimpin terakhir daripada Bani Khuza'ah. Dan setelah kematian ataupun setelah kewafatan Hulail atau Hilal ni, Sayyidina Qusay minta pemerintahan tu jatuh ke tangan dia. Nak kembalikan balik ke pimpinan Mekah sekaligus pengendali Baitullah, jatuh ke susu galuhnya Nabi Ismail. Yang mana kita tahu pemimpin daripada Bani Ismail ni, anak-anak Nabi Ismail ni, Nabi Ismail sendiri, Qaidar, lepas tu Nabil. Ada kata Nabil je, tak ada Qaidar. Maksudnya Nabi Ismail, Nabil. Ada yang kata Nabi Ismail, Qaidar, Nabil. Kemudian kita tahu Sayyidina Adnan, yang kita cerita sebelum ni. Kemudian Qusay. Kemudian kelima Qusay, dia minta balik untuk kembalikan balik kuasa pemerintah sekaligus pengendali Baitullah kepada susu galuh Nabi Ismail. Kemudian bergaduh lah. Bila macam tu Bani Khuza'ah tak setuju lah kan. Kau Bani apa? Kau orang Bani lain. Kenapa kau nak ambil pemerintahan ni? Jadi Sayyidina Qusay bin Kilab disokong oleh Bani Kinanah. Jadi 2 lawan 1 lah cerita tu. 2 lawan 1. Dia akhirnya kalah lah, tewas lah. Kita tahu Bani Khuza'ah tewas. Jadi pemerintah tu Sayyidina Qusay kata apa? Dia tak halau keluar Bani Khuza'ah keluar. Dia tak halau. Tapi tampuk pemerintahan jatuh kepada Sayyidina Qusay. Dan sejak daripada tu Sayyidina Qusay memerintah. Sayyidina Qusay buat apa? Yang pertama diwujudkan sistem Siqayah. Kita tahu sampai hari ni wujud sistem tu. Sistem bagi minum kepada jemaah. Sampai hari ni wujud. Kemudian diwujudkan Dar An-Nadwah. Dar An-Nadwah ni satu tempat mesyuarat. Pembesar-pembesar daripada mana-mana suku, kalau dia nak buat satu-satu perkara untuk pentadbiran, untuk kebaikan Mekah tu sendiri, dia kena kumpul ramai-ramai mesyuarat. Dar An-Nadwah tempat dia. Kemudian dialah yang menyatukan balik anak-anak cucu cicitnya Nabi Ismail. Yang mana kita tahu banyak terpisah. Orang dah banyak berpecah disebabkan kalau ada cerita yang Bukhtun Nas, ada yang dekat Syam, ada yang dekat Syam, ada yang dekat Yaman, ada yang dekat kawasan luar Mekah. Dia kumpulkan balik, disatukan balik. Yang mana kita tahu banyak berperang sebenarnya waktu tu. Dia amankan semua kabilah-kabilah tersebut dibawa satu nama, iaitu Sayyidina Qusay. Dan dia kita tahu yang sebelum-sebelum kita cerita Sayyidina Qusay juga yang membina atap untuk Kaabah. Sebelum tu Kaabah tak ada atap, tapi dibina bumbung atap untuk Kaabah. Lagi apa lagi? Banyaklah pembaharuan yang Sayyidina Qusay ni buat. Jadi sejak daripada itu pemerintahan Mekah sekaligus pengendali Baitullah makin power lah, maksudnya orang kata apa, solid lah. Pemerintahan dia tu makin pengurusan jemaah, orang makin ramai datang. Jadi kita tahu pun Mekah waktu tu masyhur dengan dagangan. Jadi semakin lama ada satu mata daripada luar yang iri hati, tak puas hati dengan Mekah ni. Jadi sampailah ke satu zaman namanya sampai ke satu tahun namanya diberilah tahun gajah kita nanti pada episod seterusnya. Boom.